dengan tolak akan jadi tambah. Okey, dan tolak dengan tambah akan jadi tolak. Alright. Jadi kita kembangkan dulu yang tu. Jadi tolak 3A. So tolak dengan tolak jadi tambah 6B dan tolak 4. Jadi inilah jawapan kita. PQ pada tahun 2022 dan 2024 masing-masing ialah AM10 dengan AM5 berasaskan tahun 2022 ialah ini 132.5. Bila kita kira darabkan nilai ni semua ni, okey, ini 120M, ini kalau kembang 120M, lepas tu kembang lagi darab dengan 120, darab dengan negatif 7. Lihat dari rasa di bahagian lidah kita, okey. Pahit bahagian yang merasa pahit, okey. Dan kemudian kita lihat ada sedikit bertindan kiri dan kanan. Bahagian tepi adalah bahagian yang merasa masin, okey. Dari dalam merasa bahagian pahit, dan tepi merasa masam, depan hujung lidah tu merasa manis. Okey, hari ini teacher nak kongsi bagaimana perkembangan zygote berlaku Hinggalah dia membentuk blastocista. Dan seterusnya blastocista akan kita gantikan A dan B. Gantikan A dan B dengan nilai yang diberi.